Pernah tak rasa dah penat-penat buat video yang anda rasa memang gempak tapi tak ada orang tengok? Mesti frust kan? Kita semua pernah lalui benda ni. Tapi, macam mana kalau saya cakap, masalahnya mungkin bukan pada konten anda, tapi pada tetapan-tetapan yang anda terlepas pandang. Yalah, kita dah luangkan berjam-jam rakam, edit dan muat naik. Tapi lepas tu, tengok-tengok nombor view tu macam tak bergerak langsung. Rasa macam cakap sorang-sorang, betul tak? Isu ni sebenarnya sangat biasa, tapi puncanya mungkin sesuatu yang anda tak pernah terfikir pun. Ya, betul. Jauh tersembunyi dalam YouTube Studio tu, ada tetapan-tetapan yang kalau tak set betul-betul, ia boleh sekat reach anda senyap-senyap. Inilah perkara utama yang kita nak bincangkan hari ini. Tetapan yang selalu orang abai inilah yang mungkin jadi penghalang antara anda dan pertumbuhan channel anda. Okey, jom kita bedah siasat benda ni. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar 7 tetapan penting yang betul-betul boleh bawa perubahan besar. Anggap hari ini macam senarai semak wajib anda sebelum setiap kali nak muat naik video untuk pastikan channel anda tu betul-betul sedia untuk berjaya. Jom kita mula dengan yang paling asas. 3 ketapan pertama ni adalah tentang cara kita beritahu YouTube dengan jelas siapa kita, apa konten kita dan untuk siapa konten tu dibuat. Cuba fikir, kalau YouTube sendiri pun keliru dengan channel kita, macam mana ia nak tunjukkan pada penonton yang betul? Okey, yang pertama ni sumpah penting. Kalau anda tersilap tanda channel anda sebagai dibuat untuk kanak-kanak, kecuali kalau anda memang buat lagu Didi and Friends lah, memang anda cari nahas. Anda akan kena sekatan yang teruk. Macam yang kita nampak kat sini, maksudnya tiada komen, iklan terhad dan capaian pun disekat. Benda ni satu je dah boleh kill pertumbuhan channel anda terus. Jadi tolong, pastikan tetapan ni betul. Seterusnya, tag saluran. Cuba bayangkan macam ni. Kalau setiap video perlukan tag, mestilah channel anda secara keseluruhan pun perlukan tag juga kan? Inilah kata kunci utama yang bagi gambaran besar pada YouTube tentang niche anda. Nampak tak betapa pentingnya tag ni? Terutamanya untuk channel yang baru nak naik. Bila anda baru mula, algoritma YouTube tak ada banyak data pasal anda. Jadi, ia macam cuba teka-teka. Tag inilah cara anda beritahu algoritma tu secara proaktif, "Weh, ini niche aku. Fokus kat sini." Anda sebenarnya bagi head start dekat algoritma tu. Okey, sekarang jom kita pecahkan satu mitos yang sangat popular. Ramai content creator baru fikir kalau mereka letak negara kediaman mereka sebagai Amerika Syarikat, video mereka secara ajaibnya akan dapat lebih banyak penonton dari sana. Salah sama sekali. Jadi, poin dia kat sini sebenarnya, tetapan ni hanyalah untuk urusan pentadbiran. Ia lebih kepada cara anda akan dibayar dan ciri-ciri apa yang anda boleh guna, tapi ia langsung tak ada kena-mengena dengan siapa yang akan jumpa video anda. Jadi, jangan cuba nak tipu sistem kat sini, ia tak akan berkesan dan silap-silap nanti makan diri sendiri pula. Okey, tadi kita dah settle bab bagi tahu YouTube siapa kita. Sekarang, kita fokus pula macam mana nak nampak best di mata penonton baru. Bahagian ini adalah tentang tetapan yang orang nampak terus bila masuk ke channel anda. Dan inilah yang akan tentukan sama ada mereka akan tekan butang subscribe ataupun tidak. Dekat description channel ni, bukan tempat nak karang esei tau. Ini sales pitch anda. Dalam masa beberapa saat je, ia kena boleh jawab 3 soalan penting. Ini channel pasal apa? Sesuai tak untuk aku? Dan apa aku kena buat lepas ni? Nak bagi power, jangan meleret-leret. Terus terang je. Cakap apa niche anda, jelaskan jenis video yang anda hasilkan dan yang paling penting, bagi mereka satu je pautan yang jelas. Jangan serabutkan dengan berpuluh-puluh link. Guna je link in bio tool. Senang, nampak kemas dan profesional. Yang ni mungkin kedengaran pelik sikit. Untuk channel yang kecil, trailer channel ni selalunya satu pembaziran. Cuba fikir logik sikit. Kalau orang tak kenal anda langsung, kenapa pula dia nak tengok trailer pasal anda? Anda kena buktikan nilai anda dulu. Dan inilah cara anda buktikan nilai anda tu. Susun atur yang anda nampak ni adalah senjata rahsia anda. Letak video anda yang paling popular tu dekat bahagian paling atas sekali. Ini adalah social proof anda. Ia seolah-olah menjerit pada pelawak baru, "Hey, orang lain suka gila konten ni. Kau pun patut cuba tengok." Ini jauh lebih berkesan daripada mana-mana trailer. Okey, bahagian terakhir, jom kita cakap pasal efisiensi dan cara nak buat penonton lekat lebih lama. Tetapan-tetapan ni adalah tentang mudahkan kerja anda masa muat naik video dan pastikan penonton tak lari lepas habis satu video. Tetapan lalai muat naik ni memang lifesaver betul. Daripada anda kena type description yang sama, letak link media sosial dan tag yang sama berulang-ulang kali, anda boleh set benda ni sekali je. Ia bukan saja jimatkan masa, tapi juga pastikan SEO anda konsisten untuk semua video. Skrin akhir atau end screen ni sangatlah penting.
Bila seseorang tu dah tengok video anda sampai habis, itulah peluang keemasan anda untuk cadangkan video lain untuk dia tonton. Kalau anda tak guna skrin akhir, anda samalah macam halau penonton keluar macam tu je. Rugi. Ini pro tip dia. Daripada anda pening kepala teka video mana yang penonton mungkin suka, bagi je kerja tu pada algoritma YouTube. Pilihan terbaik untuk penonton ni akan analisis sejarah tontonan setiap orang dan cadangkan video yang paling relevan untuk dia. Ini personalisasi tahap maksimum. Jadi, inilah dia 7 tetapan yang boleh ubah nasib channel anda. Daripada cara kita beritahu YouTube siapa kita, sampailah cara kita optimize pengalaman penonton, setiap satu ni main peranan yang penting. Simpan senarai semak ni dan pergi periksa channel anda sekarang juga. Jadi, lepas dah dengar semua ni, saya ada satu soalan untuk anda. Tetakan mana satu yang baru anda sedar, alamak, yang ni aku kena betulkan ni? Pilih satu, betulkan sekarang dan cuba lihat perbezaan yang akan berlaku.